Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang hadir ke forum kita hari ini yang bertajuk Isu dan Etika Gangguan Seksual oleh Guru. Saya Nur Ika Akmal binti Osman, moderator anda pada hari ini, dan bersama saya dua panelis hebat, Nur Syafiqah binti Muhammad Zaki dan Nur Syafiqah binti Syukur. Isu-isu semasa keguruan yang kami pilih adalah gangguan seksual guru terhadap murid. Isu ini bukan hanya isu pendidikan, ianya menyentuh soal moral, maruah dan kepercayaan masyarakat terhadap profesion keguruan. Sebagai guru, kita adalah penjaga amanah, tetapi apabila ada segelintir yang menyalahgunakan kuasa mereka, murid menjadi mangsa dan guru adalah pemangsa kepada murid tersebut. Hari ini kami akan membincangkan apakah bentuk gangguan seksual, bagaimana ia boleh berlaku, apa kesannya dan bagaimana kita semua boleh memainkan peranan. Seterusnya, slide apa itu gangguan seksual. Okey, apa itu isu keguruan? Isu dalam keguruan merujuk kepada cabaran, masalah atau perkara kritikal yang dihadapi oleh guru dalam menjalankan tugas mereka sebagai pendidik. Isu-isu ini boleh melibatkan aspek profesionalisme, beban kerja, sistem pendidikan, persekitaran sekolah atau hubungan dengan murid dan ibu bapa. Okey, kita boleh tengok artikel. Berikut adalah artikel gangguan seksual guru yang kami dapati adalah tiga, iaitu yang pertama di dalam laporan surat khabar guru lelaki direman cabul murid. Ianya berlaku pada tahun 2022. Ianya amat baru lagi dan ianya sangat terkesan sampai sekarang. Dan raba 12 pelajar konong periksa jantung. Guru mencabul murid itu sendiri. Dan ianya berlagak doktor. Dan murid ni adalah murid yang tidak tahu apa-apa dan dia sangat mempercayai guru. Tapi guru telah mengambil kesempatan kepada murid tersebut. Dan seterusnya, KPN ambil tindakan kes salah laku seksual guru dan murid. Okey, seterusnya. Kes-kes gangguan seksual yang melibatkan guru walaupun kecil jumlahnya namun besar kesannya. Kita bercakap tentang amanah yang dikhianati, kepercayaan yang dilukai dan yang paling parah, jiwa murid yang trauma seumur hidup. Kes gangguan seksual ni adalah sangat kita perlu menitik beratkan kerana ianya boleh menyebabkan anak-anak murid kita sendiri trauma dan ianya adalah jangka masa panjang dan menyebabkan murid itu sendiri tidak ingin hidup di dunia ini. Tapi kita sebagai guru, janganlah kita yang mengambil peluang untuk menjadi satu sebab kepada murid itu ingin menamatkan riwayat mereka sendiri. Okey. Contoh dalam konteks sekolah, gangguan seksual bukan hanya rogol. Ia juga merangkumi mesej-mesej peribadi yang tidak wajar, iaitu mesej peribadi yang tidak berkaitan langsung dengan perkara yang melibatkan pembelajaran dan sekolah dan melalui sentuhan nakal yang kononnya gurauan. Jangan sesekali kita sebagai guru bertindak untuk bergurau dengan pelajar kita kerana kita tidak tahu anak murid kita tu kadang-kadang mungkin ianya ada masalah kekeluargaan yang menyebabkan dia ketandusan kasih sayang. Jangan kita mengambil kesempatan. Mungkin ianya bagi kita adalah satu keseronokan tetapi bagi mereka ia sangat dahagakan kasih sayang. Jangan melakukan tersebut kerana ianya adalah salah satu gangguan seksual yang tidak kita inginkan. Dan seterusnya, pujian yang melampau dengan niat yang terselindung. Pujian-pujian seperti sayang, cantiknya hari ni, itu adalah salah satu gangguan seksual juga. Kita dengar dan nampak ianya remeh dan mudah tapi ianya tidak bagi seorang pelajar. Apalagi pelajar sekolah rendah.
Dan seterusnya, tatapan isyarat atau kata-kata yang berbau lucah. Mungkin kita rasa perkataan yang kita utarakan itu adalah biasa. Tetapi perkataan yang dikeluarkan adalah double meaning. Bagi murid ianya tidak biasa. Jadi janganlah sekali kita sebagai seorang pendidik mengeluarkan kata-kata yang berbau lucah dan menatap bahagian tubuh murid tu dengan tatapan yang tidak enak. Okey. Dan lebih bahaya, ianya dilakukan dalam ruang kuasa dengan alasan kononnya mendidik atau bergurau mesra dengan murid. Macam yang kita tengok tadi artikel tadi. Menjadi doktor guru meraba dada pelajar. Kononnya ingin cek jantung. Sedangkan ianya adalah guru berlainan jantina. Sepatutnya ianya adalah sentuhan yang tidak selamat yang perlu kita sebagai pelajar ataupun orang sekeliling, kita perlu cakna bahawa benda itu adalah sentuhan yang tidak selamat. Sentuhan yang selamat adalah sentuhan dari diri kita sendiri. Gangguan seksual dalam konteks pendidikan merujuk kepada sebarang bentuk gangguan bentuk seksual yang dilakukan oleh seorang individu terhadap individu lain, termasuk sentuhan tidak wajar, perkataan berbau lucah, tindakan tidak senonoh. Menurut Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017, gangguan seksual merangkumi segala bentuk perbuatan yang boleh mengancam kesejahteraan fizikal dan emosi kanak-kanak. Seperti yang saya cakap tadi, gangguan seksual ni adalah sangat-sangat tidak wajarlah kita sebagai guru atau pendidik, orang yang paling dipercayai oleh mereka, kita yang melakukan kepada pelajar kita sendiri. Kerana ianya boleh memberi kesan jangka masa yang pendek dan juga kesan jangka masa yang panjang. Seperti kesan jangka masa yang pendek, masa gangguan seksual ni, dia boleh mengalami tekanan emosi, kebimbangan, kemurungan serta kehilangan keyakinan diri. Benda ni nampak macam mudah. Kita enteng je benda ni, tapi benda ni tak mudah bagi seorang pelajar. Sebabnya dengan masa yang secara singkatnya, murid tu akan rasa kesedihan yang melampau, dia akan rasa tidak percaya kepada diri dia bila terkena gangguan seksual ni. Dan kesan untuk jangka masa yang panjang, murid tersebut boleh menghadapi trauma yang berterusan, ketakutan yang untuk berinteraksi dengan guru serta kesukaran dalam akademik dan sosial. Yang ini kawan saya akan bahaskan sekejap lagi. Okey, yang menyedihkan ya, gangguan seksual ni, ramai masa ni dia akan diam kerana takut. Takut kenapa? Takut tidak dipercayai. Takut dia dibuli. Takut disalahkan. Sebab bila dia nak meluah, benda tu disebar aibkan oleh orang yang dia percaya. Dan kita tak nak benda tu berlaku. Dan sebagai pendidik, kita perlu sedar bahawa kuasa yang kita pegang tidak boleh disalahgunakan. Dan tanpa kita sedar, masanya mungkin tidak pernah berani bersuara. Jadi bila guru ni menjadi pemangsa, siapa yang nak lindungi mangsa tersebut? Sedangkan kita ni adalah lilin. Kita pula yang nak bakar lilin tu sampai habis. Kita yang membentuk pelajar. Bukannya membentuk pelajar dengan emosi yang terganggu dengan persekitaran yang negatif. Seorang murid yang mentah, kita patut hormati. Murid, pelajar adalah dia di alam yang ingin belajar tentang perkara-perkara yang baru dan dia ingin mencuba. Jangan kita ajar benda-benda yang tidak sepatutnya. Dan jangan kita biarkan benda ni berlaku. Ramai je mangsa tidak melaporkan kepada orang ramai. Orang Wak Imah sekalipun, persekitaran dia, ibu bapa dia, sahabat dia, ramai je yang tidak melaporkan. Sebab apa? Dia takut
dituduh menipu kerana mereka cerita. Sedangkan tidak. Dan dia takut reputasi guru yang disanjung akan mengalahkan suara mereka. Sebab apa? Sebab guru tu berkuasa. Mungkin guru tu guru kaunselor yang disanjung. Mungkin guru tu adalah pangkat yang tinggi. Tapi bila dia nak menyuarakan, dia takut. Dan bila dia menyuarakan, dia takut dihukum kerana dia menyuarakan apa yang dia pernah lalui. Inilah realiti kelam yang tidak boleh kita biarkan terus berulang. Okey, seterusnya persilakan sahabat saya Nur Syafiqah Zaki. Okey, terima kasih Puan Nurul Ika. Okey, saya sambung Puan Nurul Ika. Okey, dia sebenarnya gangguan seksual ni berlaku kerana ada peluang dan ruang untuk seseorang tu melakukan gangguan seksual tu terhadap murid. Okay. Bila ada ruang dan peluang, kita akan bolehlah macam ada ruang ni untuk buat murid tu kenakan gangguan seksual kepada murid tu sebab kita ada ruang dan peluang. Macam Puan Nur Ika cakap tadi, mula dengan panggilan-panggilan manja kan. Itu adalah langkah awal untuk gangguan seksual berlaku. Okay. Implikasi terhadap murid ni yang pertama emosi. Okay, gangguan seksual ni bukan hanya perbuatan fizikal. Ia memberi kesan jangka panjang terhadap emosi dan perkembangan pelajar. Okay, antaranya emosi. Emosi ni macam yang kita sedia maklum, murid yang menjadi mangsa kepada gangguan seksual ni, emosi dia tidak akan stabil dan emosi dia sangatlah tidak ke arah yang positif. Contohnya murid ni akan menjadi kemurungan, akan menjadi kurang yakin diri sendiri. Lepas tu murid ni akan macam melakukan sesuatu perkara yang luar yang jangka. Contoh murid ni tertekan, dia akan berfikir untuk bunuh diri sebab emosi dia tak stabil. Okay. Murid yang menjadi mangsa pelecehan emosi atau fizikal sering mengalami tekanan. Tekanan psikologi seperti kemurungan, kebimbangan atau hilang keyakinan diri. Macam yang saya cakap tadi, kalau mangsa yang kena gangguan seksual ni, dia macam macam Puan Ika cakap tadi lah, dia tak bercerita kat orang, dia macam berkurung je kat bilik, dia tak akan buat sesuatu yang normal dia buat. Dia macam kalau harian dia tu dia seorang yang periang, dia akan jadi orang yang sangat diam. Dia tak akan bercerita, dia tak akan bercakap, dia tak akan bergaul dengan orang macam tu. Okay. Seterusnya gangguan pembelajaran. Pelajar yang menjadi mangsa ni sukar fokus dalam kelas, suka ponteng dan dia akan, yang paling terkesan ni adalah akademik dia. Di mana akademik dia akan jatuh, merosot apabila pelajar ni tidak memberi fokus dan pelajar ni asyik fikir benda lain, dia tak fokus kepada pembelajaran dia. Ni akan merosot akademik dia. Okay. Sosial, ni sosial.
dalam aspek sosial ni hubungan tidak profesional antara guru dan murid boleh merosakkan rasa hormat murid terhadap guru yang seterusnya mempengaruhi dinamik sosial di sekolah. Okey, macam yang kita tahu sosial murid ni penting. Kenapa? Sebab murid dekat rumah sosialnya berbeza dengan dekat sekolah. Dekat sekolah ni dia bergaul dengan pelbagai pelbagai ragam manusia. Dia akan bergaul Persekitaran dengan yang meluas semua lah. rakan-rakan dia dekat sekolah tu. Dekat sekolah ni dia persekitaran dia meluas berbanding dengan dekat rumah. Dekat rumah dia ada mak ayah dia, adik dia je. Kalau dekat sekolah ni dia persekitaran yang meluas, macam-macam latar belakang murid yang lain. Okay. Dekat sini hubungan sosial ni bagus. Tapi kalau sosial ni tidak terbatas, dia akan menyebabkan akan memberi kesan lah kepada murid tersebut. Murid tu akan terlibat dengan gangguan seksual, murid tu akan salah laku, macam-macam lagi. Kalau sosial murid tu tidak terbatas. Okay. Kesan seterusnya hilang kepercayaan. Okay, bukan kepada guru tapi kepada sistem pendidikan secara keseluruhan. Okay. Dekat sini kalau macam kita tahulah masa yang kena gangguan seksual ni dia orang tak bercerita. Dia tak bercerita kenapa? Sebab kalau dia bercerita orang takkan percaya. Kalau dia bercerita pun nanti orang akan ejek dia. Nanti silap hari bulan satu sekolah yang canang nama dia. Murid ni lah yang kena raba, orang ni lah yang kena ni, orang lah yang kena ni. Dia akan macam kalau aku cerita pun nanti kesan tu aku akan dapat. Kat sinilah kesan jangka panjang murid tu berlaku. Murid tu akan mengalami tekanan dalam hidup dia tu sampai satu tahap baik aku bunuh diri je. Murid tu akan berfikir macam tu. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak kawal emosi dia, dia tak percaya orang sekeliling dia. Dekat sinilah kita sebagai guru, kita kena mainkan peranan. Jangan kita sebagai guru, kita yang mencanang aib murid tu. Kita tak boleh macam tu. Kita adalah seorang yang membantu murid tersebut supaya kembali kepada jalan yang benar. Kalau contoh murid yang kena gangguan seksual ni daripada murid lain ataupun daripada guru yang melakukan tersebut, kita sebagai guru kita kena kembalikan, kita kena pulihkan semangat murid tersebut supaya dia akan fokus belajar dan akan berjaya di masa akan datang. Okey. Seterusnya penyalahgunaan kod etika perguruan. Okey, penyalahgunaan kod etika perguruan ni memberi kesan mendalam kepada perkembangan murid dalam pelbagai aspek. Okey, contoh aspek sosial ni kehilangan kepercayaan kepada guru. Okey, kat sini kita sebagai guru, kita adalah kita sebagai lilin yang menerangi, bukan membakar. Kat sinilah kita adalah orang yang boleh dipercayai. Okey. Kalau murid yang menjadi mangsa kepada gangguan seksual ni, murid tu okey, pemangsa tu adalah guru. Okey. Di situ kita akan nampak murid kita akan hilang kepercayaan terhadap guru tu. Sebab apa? Sebab guru yang patut melindungi dia tapi guru yang buat dia macam tu.
guru yang merosakkan emosi dia, guru yang merosakkan akademik dia. Okey. Seterusnya, kesulitan dalam membina hubungan sosial. Okey, murid mengalami pelecehan atau perlakuan yang tidak adil, mungkin menghadapi kesulitan dalam membina hubungan sosial dengan rakan sebaya. Kat sinilah kita akan nampak kalau murid tu yang, contoh murid tu masa gangguan seksual, murid tu akan diasingkan oleh murid lain. Macam contoh, tak payahlah kawan dengan dia, dia ni kena ni. Dia macam bila orang bercakap pasal dia kan, dia macam tak payahlah, dia akan macam, kenapa orang cakap pasal aku? Apa salah aku? Macam tu. Dia akan macam hubungan sosial dengan orang lain tu dia akan macam ada jurang. Tak payahlah kawan dengan dia. Terbatas. Dia akan macam efek kepada diri dia sendirilah pula lepas tu. Kalau macam orang, kita kat sekolah kan kita kawan dengan semua orang. Tapi bila kita kena macam ni, dia akan macam jadi ralat lah kepada kita. Orang lain boleh je berkawan, kenapa aku tak boleh? Okay. Seterusnya, aspek emosi. Tekanan psikologi. Murid menjadi mangsa penyalahgunaan kod etika, sering mengalami tekanan psikologi seperti kemurungan, kebimbangan atau ketakutan. Dekat sini, aspek emosi ni adalah benda yang paling penting untuk seorang murid tu. Kenapa? Sebab murid dia tak boleh nak kontrol emosi dia. Dia bukan seorang yang macam boleh mengawal emosi dia. Dia tak boleh. Dia kena ada orang lain yang membimbing, barulah dia boleh. Contoh, dia dia takut. Okay, bila dia takut, kita sebagai guru, kita kena beri tunjuk ajar ataupun kita yang kena bimbing dia supaya dia tidak takut dan dia berani bersuara apabila dia kena macam tu. Okay. Rendah keyakinan diri ni pun sama juga dalam aspek emosi. Perlakuan tidak adil atau pelecehan oleh guru menyebabkan murid kehilangan keyakinan diri dan motivasi untuk belajar. Okay. Keyakinan diri ni pun kita sebagai guru kita perlu adil. Kita tak boleh pilih. Contoh murid tu kena gangguan seksual. Kita yang asingkan murid tu. Jangan. Kita tak boleh buat macam tu. Kita sepatutnya membaiki jurang yang ada tu. Kita menarik murid lain untuk berkawan. Kita membina emosi yang positif, emosi yang gembira untuk murid tu. Okay, seterusnya aspek akademik. Okay, prestasi akademik merosot. Guru tidak adil dalam penilaian dan tidak memberi sokongan yang mencukupi kepada murid menyebabkan prestasi murid merosot. Okay, dekat sini prestasi akademik merosot ni. Okay. Guru yang tidak adil. Macam ni contoh. Contoh yang saya ada. Contoh, okay. Guru. Okay, seorang guru tu nak bagi penilaian kepada murid tu dengan syarat guru tu dapat imbalan balik. Okay, contoh dia cakap kat murid tu, Ahmad, kalau awak nak markah tinggi, awak kena bagi saya ni. Okay, Ahmad, contoh Fani, kalau awak nak markah tinggi, awak kena bagi saya raba awak. Macam tu tak boleh. Kenapa kita menyalahi? Itu pun kita sebagai seorang guru, kita kena adil. Kita tak boleh nak pilih ataupun kita contoh kita tak suka orang tu, tak suka murid ni sebab dia selalu tak datang, dia terlibat dengan salah laku, kita pun bagi markah rendah. Tak boleh.
Okey, seterusnya minat belajar berkurang. Murid yang menjadi mangsa penyalahgunaan kod etika ni sering kehilangan minat terhadap pembelajaran. Okey. Macam ni ada murid yang selalu minat kurang minat untuk belajar ni, biasanya murid yang selalu menjadi mangsa ataupun murid yang selalu terlibat dengan penyalahgunaan murid yang terlibat dengan kesalahan disiplin. Murid yang macam ni menyebabkan kita sebagai seorang guru kena ada inisiatif untuk menarik minat murid itu belajar. Kalau kita terus biarkan murid ni, lama kelamaan murid ni akan hanyut dan murid ni tak akan mendapatlah pembelajaran yang sepatutnya dia dapat sewaktu dia di sekolah. Okey. Seterusnya aspek moral. Okey. Kerosakan nilai moral. Guru adalah model peranan kepada murid. Jika guru melanggar kod etika, ia boleh menyebabkan murid mempertimbangkan semula nilai moral yang diajar. Okey. Contoh kat sini, guru tu macam guru adalah model. Guru adalah tauladan kepada murid. Dekat sini, nilai moral ni guru tu yang perlu tunjuk contoh. Kenapa? Contoh macam saya guru. Saya makan sambil berjalan. Lepas tu saya jumpa murid saya cakap, awak makan, awak kena duduk. Murid tu akan jawab balik, cikgu tu makan sambil berjalan boleh? Murid tu akan tengok apa yang guru tu buat dan murid tu akan ikut. Okey, macam kita cakap, guru adalah satu contoh yang baik kepada murid. Di sinilah nilai moral ni kita sebagai seorang guru, kita kena tunjukkan nilai-nilai yang baik yang perlu dicontohi oleh anak murid kita. Sebab apa? Sebab anak murid kita dekat sekolah tu dia tak akan ikut contoh orang lain. Dia akan ikut contoh guru dia. Macam juga ni, kehilangan arah moral. Murid ni dia akan keliru. Betul ke salah? Kalau ikut cikgu ni cakap macam ni. Kalau ikut cikgu ni akan cakap macam ni. Dia akan ikut mana yang dia rasa betul. Kadang-kadang kawan dia pun dia akan ikut juga. Walaupun kawan dia salah. Dia akan cakap, kawan saya buat betul. Kenapa cikgu cakap salah? Mungkin kawan dia tu betul. Tapi bagi kita sebagai seorang guru, kita nak nilai tu mungkin ada sikit yang salah. Macam contoh dia panggil kawan dia dengan ejekan. Dia niat dia nak bergurau, tapi kita guru ni kita kena tegur. Awak tak boleh panggil macam tu, awak kena panggil nama dia yang betul. Dia niat dia bergurau, tapi bergurau dia tu dengan ejek dia tu, dia akan boleh menyebabkan pergaduhan. Mengguris perasaan. Dia akan mengguris perasaan dan dia akan menyebabkan bergaduh. Okey, itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada sahabat saya. Okey, terima kasih kepada Puan Syafiqah Zaki. Okey, sebelum saya bercakap tentang perspektif perundangan, saya nak kongsikan sedikit tentang kes-kes realiti yang berlaku tentang kesalahan gangguan seksual antara guru dengan murid ni. Sebenarnya banyak kes-kes ni selalu berlaku. Cuma kadang benda ni dibiarkan atau benda ni diam macam tu saja. Contoh yang saya boleh kongsikan, waktu saya sekolah menengah, ada kes berlaku di antara kaunselor dengan pelajar sendiri.
kes ni bila kaunselor ni dia menjadi tempat rujukan. Budak-budak murid-murid akan pergi pada dia kalau nak meluahkan apa-apa, dia akan berjumpa dengan kaunselor tersebut. Tapi kaunselor ni pula dia ambil kesempatan. Bila ada murid yang datang dekat dia, dia akan anggap okey. Bila kaunselor ni kita tahu dia tertutup, maknanya sebab dia ada ruang privacy. Itulah sebab tu kaunselor dia diasingkan dengan guru-guru lain. Maknanya dia ada bilik asing dia sebab memudahkan murid untuk berjumpa, untuk berbincang. Itu adalah tujuan kaunselor ditubuhkan. Tetapi realitinya dekat sini, kaunselor ni dia mengambil kesempatan apa yang tanggungjawab dia. Dia tak menggunakan tanggungjawab yang sepenuhnya. Macam kaunselor ni dia seorang ustaz. Okay. Jadi murid akan percaya dekat dia, tapi dia ambil kesempatan dekat murid itu dengan sentuh tubuh dia. Dan dia merakam. Yang lebih memalukan, kaunselor ni lelaki. Dan dia mengambil kesempatan bukan pada murid lelaki, bukan pada murid perempuan tetapi pada murid lelaki. Maknanya nafsu songsang. Kita sebagai guru, bila kita dengar benda-benda macam ni, kita tahu, ya Allah, ada juga guru yang macam ni, ada ustaz yang macam ni. Sebab kita tahu ustaz ni ada satu orang cakap guru agama. Ni mana dia tahu tentang agama. Tetapi guru ini macam kata harapan kepada murid dia sendiri yang melakukan benda-benda gangguan macam ni. Kesan dia kepada murid tu tersebut, dia diam. Dia benda ni boleh terbocor bila dia di sekolah. Kami macam sekolah asrama. Dekat asrama dia diam. Dia tak bercakap. Dia macam dia memencilkan diri. Padahal dia adalah murid talkatif yang bercakap. Sentiasa bercakap, sentiasa bergurau dengan kawan-kawan. Okey, tepuk sana, tepuk sini. Ada je benda yang dia bercakap. Tetapi apabila benda ni berlaku pada dia diam dan tak bercakap, guru mula bertanya. Dia punya akademik pun merosot. Tiba-tiba merudum. Kenapa? Padahal dia budak pandai. Bila diselidik, bertanya dan bertanya, akhirnya dia pun buka rahsia. Dia kata kaunselor ambil kesempatan pada dia. Sentuh badan dia. Sentuh alat kemaluan dia. Jadi macam benda ni agak mengejutkan. Pihak sekolah sendiri pun terkejut. Dengan dia bercakap, saya bercakap betul. Kalau tak percaya boleh cek telefon dia. Bila pihak sekolah cek memang ada benda tu. Tetapi kes ini dibiarkan. Bukan dibiarkan macam mana. Sebab bila melibatkan guru ni selalunya kes-kes ni dia akan terlindung. Maknanya guru sekolah tu sendiri untuk menjaga nama baik sekolah. Jadi mereka akan biarkan dia akan jumpa waris. Okey, tutuplah kes ni. Okey, kami akan bagi imbalan. Contoh. Saya tak tahu apa yang ni tapi macam benda kes ni murid tersebut akhirnya macam buat perangai bersikap agresif dekat sekolah tu sendiri. Maknanya dia dah bukan jadi budak baik tetapi budak nakal. Maknanya kau buatlah apa pun dekat dia, dah tak kisah tentang undang-undang. Mungkin inilah kesan sepatutnya kita sebagai pendidik, kita melindungi. Tapi ini sebaliknya, kita mengambil kesempatan. Perkara ini yang membimbangkan kerana benda ni meninggalkan kesan trauma kepada murid terbabit dan murid tu pun jadi takut untuk hadir ke sekolah kerana bimbang guru tersebut dia akan buat lagi perbuatannya di sekolah. Macam itulah saya kata macam pihak sekolah menutup, maknanya dia selindungkan. Orang kata baling batu sembunyi tangan. Itulah pepatah yang mudah kita cakap bila guru ni adalah satu orang kata yang patut kita contohi tetapi perkara sebaliknya berlaku. Dan kerana itulah wujudnya perspektif perundangan Kanun Keseksaan Seksyen 323-354 untuk kesalahan fizikal dan seksual Akta Kanak-kanak 2001 iaitu menjamin perlindungan terhadap murid bawah umur dan tindakan tata tertib oleh KPM boleh dikenakan termasuk penggantungan atau pemecatan. Macam tindakan tata tertib oleh KPM ni sebenarnya kita ni tertakluk pada undang-undang. Kita dah angkat sumpah. Untuk pendidik ni sebenarnya dia ada akta dia. KPM tak boleh buang sewenangnya walaupun ada bukti-bukti yang orang kata menjerumus. Sebab tu orang kata bila adanya kes-kes yang berlaku, benda ni jadi macam disembunyikan. Sekolah akan lindung, kementerian sendiri akan lindung. Cuma guru yang terlibat ni mungkin dia akan pindahkan sahaja. Dia akan pindahkan ke kawasan yang lebih terpencil, mana luar daerah, luar kawasan. Itu yang selalu sangat kita tahu, kes yang memang akan diselindungi. Okey, pencegahan. Pencegahan ni
cabaran dalam mengenal pasti gangguan seksual. Gangguan-gangguan seksual oleh guru. Maknanya kita boleh buat pencegahan lah tentang dekat perkara ni. Okey, kekurangan bukti kukuh juga merupakan cabaran yang dihadapi. Maksudnya dekat sini cabaran cabaran bila berlakunya benda macam ni, waris atau murid tu sendiri dia tak ada bukti. Bila dia mengadu pun orang tak dengar. Jadi dia tak ada bukti tu. Bukti digital mungkin dah dipadam atau sukar untuk dikaitkan secara langsung. Perbuatan guru mungkin dianggap sebagai gurauan atau biasa menyebabkan mangsa tidak menyedari bahawa mereka sebenarnya diganggu. Macam Puan Nurika bagi tahu tadilah, kadang kita gurauan. Guru ni kadang dia suka gurau dengan murid. Jadi murid tu anggap okey, macam contoh panggil sayang ke, sayang buat apa, dia sentuh ke. Jadi murid yang tidak tahu dia akan anggap benda tu okey, itu biasa je. Hanya sentuhan yang kata tak membangkitkan nafsu. Kesukaran pelajar untuk bersuara kerana takut akan balasan atau tidak dipercayai dan diugut oleh guru. Okey, kat sini macam saya cakap tadilah, bila benda ni, kes ni dah berlaku, jadi murid kanak-kanak bila dia dah beritahu dekat sekolah, tapi sekolah sendiri tak percaya. Mungkin ada tangan belakang yang menyembunyikan, yang ugut. Kita tidak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Budaya menyembunyikan kes bagi menjaga imej sekolah dan juga menjadi faktor yang menukarkan pencegahan. Kat sini apa orang kata, sekolah dia nak jaga nama baik dia, jadi dia ugut pula pelajar tu. Okey, kalau puan laporkan benda ni pada pihak atas, kami akan buang sekolah anak puan. Mungkin budak ni takut sebab sekolah tersebut, sekolah yang saya waktu tu memang sekolah terpencil. Kat situ tak ada sekolah lain lagi. Jadi budak-budak memang tertumpu pada sekolah tersebut sahaja. Jadi waris kat situ pilih untuk okey tak apalah. Diam je lah, nak buat macam mana. Sekolah ni dia ada pilihan, dia nak hantar luar, dia tak ada pengangkutan, tak ada duit. Jadi dia hanya boleh mendiamkan diri dan membiarkan benda tu berlaku. Pelajar bimbang akan memalukan keluarga dan kerana kes yang berlaku dan menjadi buah mulut masyarakat. Rasa malu dan stigma masyarakat boleh menyebabkan mangsa memilih untuk berdiam diri. Okey, macam kat sini lah. Bila benda ni bila kita laporkan, benda ni akan jadi satu stigma masyarakat kita sekarang ni, dia akan bercakap. Bila daripada A ke A, daripada A dia akan terus ke B. Maknanya benda tu dia tak akan duduk setingkat, dia tak akan duduk setempat. Kalau A tahu, dia cerita dekat B, B ni dia tak akan diam, dia akan bagi tahu pula dekat C. Jadi maknanya masyarakat akan tahu. Contoh kita keluar kat luar, budak tu mungkin dia akan kata, budak tu lah yang kena raba tu, budak tu yang buat fitnah dekat cikgu. Benda tu akan bagi kesan trauma pada budak tu sendiri. Itulah cabaran kita nak kena pasti gangguan ni mana kita sendiri. Masyarakat kadang tak cakna pun benda tu. Kita anggap benda tu budak ni dia punya ni pemikiran dia. Mungkin dia kata budak-budak ni saja macam ni. Dia nak ambil perhatian. Dia tak pun. Yang kita sendiri sebagai masyarakat, guru, kita yang patut cakna. Bila kita tengok ada perubahan sikap, ada perubahan yang berlaku pada kita, kena selidik. Kalau tak, mungkin masalah kewangan, mungkin kita tak tahu, mungkin kes yang macam ni, kes gangguan seksual. Benda ni sebenarnya boleh berlaku, tapi kita yang pilih untuk diam dan biarkan ianya berlaku. Okey, pencegahan. Macam kita sebagai sekolah, wujudkan sistem aduan yang mesra dan sulit. Sediakan pendidikan seksualiti. Sistem ni mestilah sulit dan menjaga ada titik pengadu agar murid tidak takut untuk melaporkan gangguan seksual. Maksudnya kat sini sediakan box. Sekolah tu sendiri dia sediakan satu box untuk aduan. Maknanya bila murid laporkan, dia bagi tahu okey, sekian cikgu A ni ada sentuh saya pada bahagian dada. Dia tak nyatakan nama, dia cuma bagi tahu okey nama cikgu ni kejadian berlaku di mana. Maknanya bila dia letakkan dalam box tu, tak ada siapa pun tahu siapa yang buat aduan. Jadi kita sebagai sekolah tu sendiri, pentadbir, dia yang kena cakna, dia kena ambil tindakan. Yang latih kepada staf sekolah tentang cara menguruskan aduan ni dengan profesional dan juga penting. Sediakan pendidikan seksualiti yang betul sekolah. Maksudnya dekat sini sekolah tu sendiri. Sekolah tu kena adakan kurikulum yang harus masukkan topik berkaitan pendidikan seksualiti secara berperingkat dan sesuai umur. Termasuklah tentang pemahaman tentang sepadan hubungan yang sihat antara guru dan murid.
Jenis sentuhan dan hak terhadap tubuh sendiri. Pendedahan awal ini boleh meningkatkan keupayaan murid untuk mengenali dan melaporkan tingkah laku yang tidak wajar. Maksudnya kat sini kita mendedahkan murid macam dalam pendidikan kesihatan sekarang memang ada itu sentuhan selamat dan tidak selamat. Jadi maknanya murid tu tahu sentuhan bahagian mana yang tidak selamat. Daripada tahun 1 sendiri dia ajar dah di satu topik itu sentuhan apa, sentuhan selamat dan tidak selamat. Di mana kita boleh sentuh, di mana kita tak boleh sentuh. Untuk guru pula, pencegahannya kita mengelakkan komunikasi luar waktu kerja tanpa tujuan rasmi. Elakkan mesej peribadi kepada murid di luar waktu persekolahan melainkan hal rasmi dan perlu. Gunakan saluran rasmi seperti grup besar untuk berkomunikasi bagi menjaga profesionalisme dan mengelakkan salah faham. Okey, dekat sini sebagai seorang guru, kita letakkan limit. Jadual waktu guru adalah daripada pukul 6 pagi, kita letakkan daripada pukul 6 pagi sampai pukul 5 petang. Jadi hanya waktu tu saja kita boleh menggunakan mesej peribadi. Kita nak mesej untuk hal-hal rasmi kata sekolah. Plus macam asas pada pukul 5 itu adalah rasa peribadi kepada murid berkenaan. Jaga bahasa, nada dan gerak tubuh walaupun gurauan. Okey, dekat sinilah kita kena jaga daripada awal. Macam guru tu sendiri. Elakkan kita bersentuhan dengan pelajar kita. Elakkan kita, okey awak ni buat yang terbaik. Awak ni pandai lah, awak ni comel lah. Jangan sesekali mulakan. Oleh sentuhan yang kita mulakan macam tu, benda tu lah sebenarnya yang akan memulakan gangguan seksual. Mula-mula sentuh sikit, makin lama ke depan, ke belakang. Gerak tubuh kita ni secara automatik itu akan menjadikan tanpa izin memandang dengan niat yang tidak baik, menggunakan bahasa berbau seksual adalah tidak profesional dan boleh mencetuskan ketakutan dan salah tafsir oleh murid. Setiap interaksi dengan murid perlu berlandaskan etika profesional. Jadi kita sebagai pendidik, kita melihat murid ada hubungan antara guru dan murid, bukannya hubungan berlandaskan nafsu. Pencegahan juga bermula daripada murid dan ibu bapa itu sendirilah. Ini yang paling penting. Sebenarnya ibu bapa tu yang dia sendiri kena terapkan sentuhan selamat daripada rumah lagi. Maknanya sebelum dia datang ke sekolah, dia dah bagi tahu dekat anak dia. Okey, kalau cikgu sentuh bahagian sini, awak adik kena bagi tahu ibu, kena bagi tahu ayah. Percaya pada anak jika mereka bersuara. Maksudnya dekat sini bila anak tu dah mengadu. Okey cikgu, cikgu tu ada sentuh saya lah ayah. Memang bila dah bagi tahu tu maknanya kita sendiri yang kena ambil tindakan. Maknanya ibu apa semua bila tak pernah dia beritahu. Okey, sini macam cadangan penyelesaian pendidikan kesedaran dan pencegahan. Laksanakan program pendidikan kesedaran berkaitan gangguan seksual secara berkala. Letakkan dalam kurikulum pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial atau pendidikan moral. Ini saya ada bagi tahu tadi dekat sekolah. Sekolah yang perlu sediakan pendidikan kesedaran dan pencegahan. Membina budaya sekolah yang positif. Ini sekolah dia mempromosikan mana budaya sekolah yang positif, sentuhan selamat dan tidak selamat. Sokongan psikologi kepada murid. Kaunselor sekolah perlu memberikan sokongan psikologi kepada murid yang menjadi masa penyalahgunaan kod etika termasuk kaunseling individu dan program pembinaan kemulakan diri. Ini bila ada murid yang melaporkan, bila ni dia mesti akan ada satu perasaan yang rasa rendah diri, takut sampai ke tahap tak nak datang sekolah. Jadi sebagai kaunselor ni dia kena bagi sokongan. Bukan kaunselor saja, macam kita guru-guru yang lain, murid-murid kita kena cuba bagi semangat pada dia. Okey, sebenarnya guru tu dah dipindahkan. Kita boleh gunakan macam mana? Okey, awak boleh macam ni. Kalau awak terus diam macam ni, kalau awak terus mengabaikan pelajaran, awak takkan ke mana? Langkah yang boleh diambil menumbuhkan jawatan kuasa integriti dan disiplin, memantau kes dan tindakan. Maksudnya jawatan kuasa ni lah selalunya ini unit disiplin lah yang boleh ambil. Sesi dialog dan forum kesedaran dan sesi kaunseling berkala. Saya rasa sekarang ni sekolah memang dah ada dah. Memang setiap sekolah dia akan ada satu dialog atau forum tentang kesedaran dan sesi kaunseling lah tentang sentuhan, tentang apa salah laku seksual ni lah. Pematuhan kod etika guru. Elakkan salah guna kuasa guru tu sendiri. Macam tadi saya kata macam kaunselor yang dekat sekolah tu. Patutnya dia tahu tanggungjawab dia jangan salah guna kaunselor. Barulah murid akan percaya semula.
Okey, itu je. Saya kembalikan kepada Puan Nurul Ika untuk sesi seterusnya. Alhamdulillah. Okey, tadi kita dah dengar apa sebab dia, apa punca dia, apa yang kita boleh laksanakan, apa yang boleh kita cadangkan dan apa langkah yang boleh kita ambil. Sekarang kita ke sesi soal jawab. Baik, kami membuka 2 atau 3 soalan daripada audiens. Okey, soalan yang pertama yang saya dapat adalah bagaimana jika mangsa gangguan seksual itu takut bersuara? Okey, bagaimana? Yang kita pasti tahu itulah cabaran terbesar dalam isu gangguan seksual yang mana mangsa itu rasa takut untuk bersuara. Pada pendapat saya lah, mangsa tu mungkin rasa takut disebabkan dia takut disalah anggap atau tidak dipercayai. Yang mana bila dia bagi tahu dekat orang yang dipercayai, orang sekeliling dia, contoh ibu bapa yang paling dekat sekali, mungkin ibu bapanya beranggapan itu hanyalah benda yang positif. Tetapi benda itu adalah satu gangguan seksual yang anak dia sendiri rasai. Dan ibu bapa tidak percaya yang cikgu ataupun pemangsa tersebut telah melakukan kepada anak dia. Dan mungkin ianya berfikiran bahawa budak itu hanya sekadar mereka cerita sahaja. Yang seterusnya, takut dipersalahkan balik. Seperti yang saya cakap tadi lah, dia takut. Mungkin, oh kamu ni saja je ni nak mengada-ngadakan cerita sebab cikgu ni itulah cikgu. Sedangkan ianya benar. Sepatutnya kita berpihak kepada perkara yang benar lah. Kita kena percaya dekat anak kita sendiri. Kadang-kadang murid ni, dia ni seorang yang memerlukan kasih sayang, yang memerlukan kepercayaan daripada orang tua. Kalau orang tua sendiri pun yang beranggapan mereka tersebut adalah mereka cerita, macam mana lagi, apa yang boleh dia katakan dan dia boleh rasai lagi kan? Seterusnya, mungkin ianya takut pemangsa tu akan balas dendam. Dia akan rasa takut balas dendam. Mungkin sebelum ni ada ugutan ataupun ada ancaman yang telah pemangsa sendiri katakan. Contohnya, kalau awak bagi tahu dekat siapa-siapa, macam yang Cikgu Syafiqah Syafiqah Zaki cakap tadi. Kalau awak bagi tahu kat siapa-siapa, nanti cikgu bagi awak markah rendah. Jadi mungkin murid tu sendiri adalah murid yang yang selalu markah rendah. Tetapi dia juga inginkan markah yang tinggi. Mungkin disebabkan itu, dia sekaligus ia membuka peluang kepada guru tersebut melakukan gangguan seksual. Tapi sebenarnya itu adalah perkara yang kita patut elakkanlah sebagai seorang guru. Seterusnya, mungkin masa juga takut merosakkan nama baik sekolah. Seperti kita maklum, guru ni adalah satu profession yang sangat digeruni, yang sangat dihormati oleh segelintir masyarakat. Bukan segelintir lah, di pelosok negara ni, masyarakat ni sangat menghormati guru. Mungkin bila dia bagi tahu ataupun sudah sudah orang kenali dah sekolah ni cikgu dia ada meraba murid dan membuat gangguan seksual. Mungkin dia tak nak benda tu berlaku. Jadi ianya pemangsa tersebut tidak akan melaporkan dan ingin menjaga nama baik sekolah tersebut. Tapi di sinilah pentingnya kita semua sebagai seorang guru. Kita sebagai seorang rakan, sebagai seorang kaunselor dan juga ibu bapa yang paling dekat dengan anak-anak. Kita ni patut mewujudkan suasana selamat untuk mangsa ni bersuara. Siapa lagi nak dengar suara mangsa kalau kitalah yang menjadi pendamping mereka sebenarnya. Terusnya,
Sekolah juga perlu ada sistem aduan yang tidak menghakimi dan orang dewasa pula perlu mendengar dahulu, bukan terus menghukum atau menafikan. Seperti yang saya cakap tadi lah, dengar dahulu. Kita harus percaya apa yang anak kita katakan. Apa yang sahabat kita katakan, kita kena percaya. Janganlah kita menganggap ini benda yang remeh, benda yang penting, yang mudah je. Alah, biasalah cikgu tu nak gurau je. Cikgu nak tentu sikit je, tak ada apa. Sebenarnya benda tu kita jangan normalisasikan benda tu. Dekat rumah, ya tak apa, itu adalah anak kita. Tapi kita ingat, jika kita tidak bendung perkara tu, sewaktu anak kita kecil, sampai ke bila, sampai ke hari tua sekalipun, benda tu akan menjadikan efek yang negatif kepada anak-anak dan menjadikannya trauma. Paling penting kita kena didik pelajar anak kita bahawa bukan salah mereka dan mereka tidak bersendirian. Ya, mereka bukan inginkan menjadi seorang mangsa gangguan seksual. Mereka tidak bermimpi pun sekali pun untuk menjadi mangsa gangguan seksual. Ianya tanpa kerelaan. Kita kena ingat, bukan salah mereka. Kita perlu pastikan mereka tidak bersendirian dan mereka tidak menganggap bahawa bunuh diri adalah salah satu kata putus yang terakhir untuk mereka menyelesaikan masalah. Bantu mereka bersuara walaupun suara itu perlahan. Okey, saya sambung. Okey, saya sambung untuk menjawab soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua adalah berbunyi, adakah komunikasi guru dan murid di luar waktu dianggap gangguan? Okey. Kalau pada pandangan saya, ya, betul lah, dia adalah satu gangguan. Kenapa? Okey. Soalan ni sangat penting pada zaman kita sekarang ni. Sebab zaman sekarang ni kita ada WhatsApp, ada Instagram, ada bermacam jenis media sosial yang boleh menghubungkan yang jauh menjadi dekat. Okay. Apabila komunikasi yang berlaku di luar waktu antara murid dan guru ni adalah satu kesalahan lah bagi saya. Kenapa? Sebab satu, mengganggu waktu guru tersebut. Sebab guru ni kadang-kadang guru pun perlukan masa untuk urusan peribadi, urusan keluarga, dan juga guru juga perlukan waktu untuk diri sendiri. Okay, kalau komunikasi ni berlaku juga selepas waktu persekolahan tu, dia macam boleh mengganggu guru tersebut. Okay, seterusnya komunikasi pada luar waktu ni, kita sebagai guru, kita kena menhadkan waktu yang perlu murid kita berkomunikasi dengan dia selepas waktu persekolahan. Contoh, sekolah bermula 7 pagi sampai 5:30 petang sahaja waktu yang murid dan guru tu boleh berkomunikasi. Okay, selepas pada waktu tu atas waktu guru tu. Kalau guru tu ada waktu luang ke, guru tu boleh balas. Kalau tak, biarkan
esok pagi baru balas. Macam tu. Okay. Kalau urusan yang berkaitan dengan akademik pun sama juga. Apabila urusan akademik ni sepatutnya guru dah jelaskan kepada murid tersebut waktu di dalam kelas. Di sini kita dah bagi semua penerangan yang jelas dan murid pun semua faham. Tapi kalau ada yang berhubung lagi dengan guru selepas waktu persekolahan tu, dia macam satu gangguan lah. Dan yang inilah yang akan menyebabkan berlakunya gangguan seksual. Sebab apa? Sebab bermula dengan tanya kerja sekolah, lepas tu berlarutan itulah, inilah. Yelah, seorang manusia yang mempunyai nafsu kan, kadang-kadang kita pun tak boleh kawal. Murid ni bukan tahu apa pun, kadang nak seronok. Okay, kat sinilah bila berkomunikasi tu dia akan keluarlah ayat-ayat manja, panggilan manja-manja. Dia akan akan menjadi akan menjadi bunga-bunga untuk gangguan seksual tu berlaku. Dia akan ada ruang dan peluang. Sebab tu kita perlu elakkan komunikasi selepas waktu persekolahan ni. Satu lagi, untuk mengelakkan komunikasi selepas waktu persekolahan ni, ibu bapa. Ibu bapa perlu pantau anak-anak daripada menggunakan phone tu. Kita bukan tak bagi anak kita main phone. Kita bagi, cuma kita kena tengoklah dengan siapa dia berbalas mesej, dengan siapa dia call, apa yang dia bualkan dalam WhatsApp tu. Kita bukan menyekat anak tu, tapi kita mengawal supaya benda yang tidak sepatutnya berlaku. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat. Kalau dah bila murid terjebak dengan gangguan seksual ni, murid akan akan terkenalah dalam jangka masa panjang tu. Murid tu akan dapat kesan yang semua kesan tu buruk yang berlaku kepada dia. Sebab tu kita kena mencegah daripada benda tu berlaku. Okay, saya menjawab persoalan tu. Saya harap anda semua fahamlah dengan jawapan yang saya bagi tu. Okey. Ini ada yang bertanya, apa saluran aduan rasmi di sekolah? Okey, sebenarnya dekat sekolah dia terdapat beberapa saluran aduan rasmi. Yang pertama biasanya adalah kaunselor sekolah lah. Sebab kita tahu kaunselor sekolah adalah orang pertama yang rapat dengan murid selepas ibu bapa sewaktu di sekolah. Maknanya tempat pertama yang paling selamat lah. Murid akan rasa lebih selamat untuk berkongsi segala macam masalah dengan kaunselor sekolah. Itu adalah aduan pertama, aduan rasmi pertama. Jadi maksudnya bila murid ada masalah, contoh dia ada gangguan, dia ada macam ada guru ada tercuit dia ke apa ke, orang pertama yang dia boleh rujuk adalah membuat aduan kepada kaunselor sekolah. Kedua adalah guru disiplin ataupun pentadbir. Kita tahu guru disiplin ni macam satu dia memegang undang-undang sekolah. Maknanya dia akan tegas. Jadi murid akan rasa selamat. Maknanya bila dia kena contoh ada berlaku yang salah laku guru pada dia boleh bagi tahu dekat guru disiplin, okey cikgu ni ada guard saya. Cikgu ni ada sentuh bahagian sulit saya. Jadi murid akan rasa macam okey, kalau aku bagi tahu dekat guru disiplin, aku akan lebih selamat. Maksudnya kat situlah rujukan kedua selepas kaunselor.
Okey, seterusnya kalau contoh kalau murid tu sendiri dia rasa tak percaya langsung, dia tiada rasa percaya pada guru, pada pentadbir, aduan boleh juga disalurkan di talian kasih 15999. Maknanya untuk talian ni pelajar tu yang rasa tak selamat untuk melaporkan dekat sekolah, dia boleh laporkan dekat talian tu. Maknanya dia call, okey saya nak buat aduan. Sekolah ni sekian-sekian, ada guru dia ada buat benda ni dekat saya, dia buat sentuhan, ada meraba saya waktu PJ ke, waktu tengah bercakap ke, dia boleh buat aduan dekat situ. Maknanya bila je aduan tu dibuat, benda tu akan diambil tindakan. Seterusnya melalui KPM sendirilah. Kita tahu KPM adalah Kementerian Pendidikan Malaysia. Maknanya kita salurkan kepada saluran yang betul, yang teratas sekali untuk kementerian adalah KPM. Dia ada dekat satu portal dia tu, kalau kita buka web dia, dia ada satu sistem atas talian di laman web Kementerian Pendidikan khas untuk kita lapor salah laku termasuk gangguan seksual. Maknanya kita boleh bagi tahu dekat laman web, kita tulis, okey saya sekian, si Polan dan nama ini sekian-sekian. Okey, sewaktu saya berada di sekolah, saya telah disentuh secara tidak, inilah orang kata tak selamat oleh seorang guru. Dan bila aduan itu disalurkan, pihak wajib dia akan hantar orang untuk turun untuk memantau apa yang sedang berlaku. Dan penting untuk sekolah mempamerkan saluran aduan ini dengan jelas di papan kenyataan bilik guru dan kelas. Maksudnya sekolah perlu cakna. Aduan ke, talian kasih ke, bila yang berlaku salah laku, tak kisahlah gangguan seksual ke, kita ada bully ke, apa sebagainya, murid boleh tahu kat mana tempat yang betul untuk dia orang salurkan aduan. Maknanya tak adalah dia orang pergi melulu terus pergi kepada cikgu kelas ke. Kadang setengah murid dia terus pergi ke guru kelas. Padahal dia tak tahu, kadang guru kelas sendiri pun macam nak percaya ataupun tidak. Jadi sekolah dia yang kena pamerkan, dia yang kena beritahu. Okey, kalau awak rasa, maknanya sebelum sesi macam sesi permulaan sekolah pertama, sekolah kena bagi tahu, okey kalau awak ada gangguan seksual, awak ada gangguan buli, ada gejala sekian-sekian, okey awak boleh laporkan kepada kaunselor, guru disiplin, talian kasih, kemudian KPM punya aduan. Okey, dan yang paling penting, tindakan mesti diambil dengan pantas dan beretika supaya pelajar tahu bahawa suara mereka dihargai dan dilindungi. Okey, maknanya bila pelajar dah bagi tahu, dah laporkan, pihak berwajib yang dengar aduan kenalah ambil tindakan. Janganlah kita sekadar bila dah dilaporkan, kita dengar, kita biar je benda tu macam angin, dibawa angin pergi macam tu. Tak ada laporan, tak ada tindakan. Jadi murid akan jadi tidak percaya lagi pada aduan ke apa sekalipun, dan dia akan milih untuk bunuh diri. Dia rasa macam untuk apa laporkan pada semua orang kalau semua tak mendengar. Jadi pentingnya tindakan diambil. Apabila kita dapat je aduan, terus ambil. Janganlah cakap okey sekadar sentuh sikit-sikit tak apa, tak boleh. Maknanya pihak berwajib perlu macam okey dengar je aduan, terus ambil tahu, kena tanya. Betul ke? Ada ke siapa, macam mana sentuhan yang berlaku? Kena bertanya semula. Okey, itu saja daripada saya. Kita berbalik kepada Puan Nurul Ika. Okey, baiklah, kesimpulan. Penyalahgunaan kod etika perguruan adalah isu serius yang memberi kesan mendalam kepada perkembangan murid dalam pelbagai aspek, termasuk sosial, emosi, akademik dan moral. Kita perlu memastikan bahawa setiap guru perlu memahami tanggungjawab mereka sebagai seorang pendidik profesional. Ini memerlukan latihan lanjutan tentang kod etika dan pemantauan yang lebih ketat oleh pihak sekolah. Okey, sangat hebat ya panel-panel sahabat-sahabat saya Syafiqah Syukur dan Syafiqah Muhammad Zaki ni dalam memberi idea-idea yang bernas dan jawapan-jawapan yang sememangnya memang selamat dan ianya amat berguna sekali. Okey. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan guru bukan hanya penyampai ilmu. Kita pembimbing, pendengar dan contoh kepada anak-anak ini. Jangan biarkan pangkat dan kuasa
menjadi alasan untuk kita memperkecilkan perbuatan salah. Etika bukan pilihan. Ia adalah tanggungjawab kita untuk membina insan. Dan kepada murid di luar sana, suara kamu penting. Jika kamu rasa tidak selesa, beritahu seseorang yang kamu percaya, kamu berhak dilindungi dan kamu berhak disayangi. Maka dengan ini saya seru kita semua di sini. Jangan diam, jangan pandang sebelah mata. Lindungilah mereka yang belum mampu melindungi diri mereka sendiri. Jadilah pendidik yang bukan hanya menyampaikan ilmu tetapi menjaga maruah dan keselamatan anak bangsa. Terima kasih kepada semua yang hadir. Semoga forum ini membuka mata dan hati kita semua. Sekian, wassalam dan terima kasih.